Di suatu kala dahulu, lahirlah seorang warisan masyhur yang bernama Puteri Putih. Masyhur dibunuh kerana difitnah yang menyebabkan Puteri Putih perlu berdikari sendiri. Semasa latihan menari di sekolah, Puteri mengibas kembali kenangan pahitnya. Kau ni tak payah nak beria lah. Nak belajar menari bagai. Jari-jari kau pun kekok, sibuk nak menari. Kenapalah kau ni tak mati je macam mak kau? Mati. Diam! Puteri Putih tidak pernah berputus asa dan terus menari dengan kemahirannya. Ketika larut malam, Puteri Putih ingin pulang ke rumah selepas latihan menari. Tiba-tiba, elektrik terpadam dan kereta terbang terjatuh ke atas Puteri. Aduh, sakitnya. Gunalah pemata sangga tu. Sangga tersebut tiba-tiba bergerak dan menuju ke jalan. Puteri mengikutinya. Semasa perjalanan, Puteri melihat manusia lain, tetapi keterduduk di atas lantai dan terpaku. Sudah sampai di tempat kejadian, Puteri masuk ke dalam dan terkejut melihat dua robot sedang merosakkan cip. Berhenti! Kau siapa? Kau tu hanya perempuan lemah jelah. Puteri tersentak kerana Puteri tahu cip untuk sistem badan ini hanya satu. Tetapi, dia teringat pesan dari Masyhur tadi. Gunalah pemata sangga tu. Kalau kau musnahkan aku pun, kau takkan dapat hidupkan balik sistem badan ni. Akhirnya berjaya pun. Panda tersebut hidup kembali selepas menggunakan batu permata pada sanggu Puteri sebagai cip terbaru. Keesokan harinya, paparan wajah Puteri penuh di bandar itu dan Puteri dikenali sebagai hero. Puteri juga dijadikan murid contoh di sekolah dan mendapat anugerah.